Ingat, orang kaya, Allah memilih kamu untuk menjadi kaya bukan sebab cerdik kamu, bukan sebab plan kamu, bukan sebab kerja keras kamu. Allah pilih tak harta tu bilion-bilion, juta-juta di tangan kamu, nak tengok takat mana kamu bantu orang susah. Nabi masuk syurga. Nabi kata siapa majoriti ahli syurga? Orang miskin. Orang kaya duduk mana? Selalunya orang bila Allah bagi kaya, dia lagi kedekut ke lagi pemurah? Lagi kedekut. Lagi Tuhan duk tambah kedai kat dia, duk tambah 3 biji, 4 biji, lagi tambah, lagi kedekut. Syarikat daripada 2 jadi 4, jadi 5, lagi tambah, lagi kedekut. Aku melihat majoriti ahli syurga itu di kalangan fuqara, kata Nabi, di kalangan orang miskin. Majoriti miskin. Orang kaya duk mana? Jaga-jaga orang kaya, jaga-jaga. Jangan berasa sedap, jangan berasa senang. Majoriti kalian di dalam neraka. Orang kaya, majoriti kalian di dalam neraka. Ada orang kaya dalam syurga? Sikit.